إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ikhwanul muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan suruhan-suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan beroleh keberkatan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Khutbah pada hari ini akan memberi tumpuan kepada persoalan mengapa kita mesti membina keluarga muslim yang baik. Apabila kita mengakui bahawa kita telah menganut agama Islam, pengakuan ini sebenarnya telah menjadikan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk tunduk dan patuh kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, dari sudut akidah, ibadah dan akhlak, kita bertanggungjawab untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk merubah masyarakat supaya menjadi masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada risalah Islam. Langkah pertama yang boleh kita lakukan ialah membentuk rumah tangga supaya menjadi rumah tangga muslim, iaitu Baitul Muslim. Kita bertanggungjawab menegakkan Islam di dalam rumah tangga yang kecil ini dengan cara memahamkan Islam kepada ahli keluarga, isteri, anak-anak dan sanak saudara yang terdekat. Inilah kaedah yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213 hingga 215. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa anzir hasiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, maka janganlah kamu menyeru, yakni menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang yang beriman. Oleh itu, tugas kita yang mesti dilakukan sebagai seorang muslim setelah tanggungjawab terhadap diri
ialah menunaikan tanggungjawab kepada keluarga, rumah tangga dan anak-anak. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ikhwanul muslimin, sesungguhnya dalam usaha membantu kita berjaya dalam membina rumah tangga muslim, Islam telah menunjukkan kepada kita jalannya. Kandungan dari risalah Islam telah mengisyaratkan kepada kita langkah-langkah yang mempermudahkan kita bagi merealisasi matlamat rumah tangga muslim yang ingin kita capai. Pertama, perkahwinan yang kita bina mestilah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, yaitu membina rumah tangga yang mengamalkan ajaran Islam, melahirkan zuriat dan keturunan yang saleh sehingga mampu memikul amanah dan dapat merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah Subhanahu wa taala berterusan dan tersebar ke seluruh alam ini. Firman Allah Ta'ala, dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Artinya, mereka kembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang setengahnya berasal dari setengah yang lain. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Surah Ali Imran ayat 34. Kedua, perkahwinan kita ini mestilah untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, dan supaya menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kami sembah. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatu haqqun 'ala Allah ta'ala, 'aunuhum al-mujahid fi sabilillah, wal mukatabul ladzi yuridul ada, wan nadihul ladzi yuridul afaf." Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Maksudnya, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya untuk membantu mereka, orang yang berjihad, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, hamba mukatab yang ingin membayar harga tebusannya, dan yang ketiga, orang yang berkahwin dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita hendaklah membuat pilihan terbaik untuk calon isteri dan teman hidup kita sebagaimana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linufikum wankihul akfa wankihul ilaihim. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya, hendaklah kamu membuat pilihan bakal isteri yang terbaik untuk bakal zuriat kamu. Hendaklah kamu berkahwin dengan yang sekufu, dan kahwinkanlah mereka dengan perempuan yang sekufu. Yang keempat, kita hendaklah memilih calon isteri yang berakhlak dan beragama, sekalipun tidak mempunyai harta dan kecantikan. Ini berdasarkan petunjuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazawwajun nisa lihusnihin fa'asa husnuhun ayyurdiyahun wa la tazawwajuhun liamwalihin fa'asa amwaluhun an tudghiyahun
wala yatazawwajuhunna 'ala ad-din wala amatun hurmatu saudan dzatu dinin afdal. Maksudnya, janganlah kamu menikahi para wanita semata-mata kerana kecantikan mereka, kerana kecantikannya mungkin akan merosakkan mereka, kerana tertipu dan sombong dengan kecantikannya. Jangan juga menikahi para wanita kerana harta-harta mereka, kerana berkemungkinan harta akan menyebabkan mereka jatuh dalam maksiat dan kejahatan. Akan tetapi, adalah kamu kahwini wanita atas dasar agama. Seorang hamba yang sumbing pada mulut dan telinga tetapi mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna lebih baik daripada perempuan yang merdeka yang membelakangi perintah agama. Kelima, kita juga diingatkan supaya berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dalam urusan perkahwinan ini. Berjaga-jaga daripada ditimpa kemurkaannya serta balasannya yang pedih. Sesungguhnya Rasulullah SAW ada mengingatkan kita menerusi sabdanya yang bermaksud, siapa yang berkahwin dengan seseorang wanita kerana ingin mendapat kebanggaan dan kemuliaan yang ada padanya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menambah baginya selain kehinaan. Sesiapa yang mengahwininya sebab harta semata-mata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah baginya selain kefakiran. Sesiapa yang mengahwininya kerana pangkat kedudukan wanita tersebut, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah baginya melainkan semakin rendah kedudukannya di sisi manusia. Sesiapa yang berkahwin dengan seseorang wanita yang dia tidak ingin berkahwin dengannya, melainkan untuk dia menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dirinya, atau dia menyambung hubungan kekeluargaan, nescaya Allah memberkati baginya wanita tersebut dan memberkati bagi wanita tersebut untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Tabarani. Ikhwanul muslimin, pembentukan keluarga muslim amat penting kerana ia merupakan perkara paling utama dalam pembinaan sesebuah masyarakat yang soleh. Ia bertanggungjawab melahir, mendidik dan membesarkan setiap anggota masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Berjaya atau gagal, kuat atau lemah, sesuatu masyarakat itu banyak bergantung kepada keadaan sesebuah keluarga yang dibina. Dalam hubungan inilah kita mesti menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ikutan atau model teladan dalam pembinaan keluarga muslim. Baginda SAW sangat memberi perhatian kepada pembentukan suasana kerukunan rumah tangga, mendidik para isteri, anak-anak, jiran tetangga dan lain-lainnya pada setiap masa dan keadaan. Natijahnya, lihatlah lahirnya ahli keluarga yang mengikuti lunas-lunas Islam, tutur kata, perilaku, layanan dan kemesraan, menggambarkan akhlak Islamiah yang mantap. Boleh dilihat setiap detik rumah tangga Rasulullah SAW sentiasa dipenuhi dengan suasana kemesraan dan kasih sayang yang lahir daripada ketulusan dan keikhlasan hati. Marilah kita berazam membina keluarga yang baik dengan bersandarkan kepada semangat dan perasaan amanah dan tanggungjawab selaku ketua keluarga. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah
salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda, sama ada zakat atau wakaf, kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik, terutamanya di waktu bencana ini, agar mereka mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, saudara-saudara kita di Palestin masih dalam konflik peperangan dengan Israel. Mereka sedang ditindas, ditekan dan dibunuh. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan, serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.